ke 3 tapi kat tarafet. Semua penyakit kronik belaka. Semua kronik. Apa dia? Jantung, cimani, kolesterol tinggi, fibroid, darah tinggi, masalah buah pinggir, masalah tu memang kecimani. Tujuh saraf kat tangan memang tak boleh nak akak lah, memang tak boleh kerja kaki tu jadi macam orang stroke lah. Kejap. Kata cari satu produk, bila kita minum dia daripada 8 penyakit tu kita jadi 7, 6, 5, 4, 3 dengan izin Allah semua selesai guys. Kita tak save, kita ada penyakit jadi 2, kita minum berat jadi 3, jadi 4, tambah. Ya. Kita kena ciri 3 kan. Kita kena pandai-pandai lah fikir kita orang tua belakang kan. Jadinya boleh 9 kat atas start minum. Bulan macam tu tahap buah pinggan kat atas tahap 3. So dia kecil. Tak apa, cakap. Tahap 3 doktor macam-macam lah doktor. Takut kita dengar doktor cerita tu. Awak tahu tak kesal buah pinggan tahap 3 ni macam ni. Memang negatif lah itu semua. Jadi minta satu produk. Cimani 18, 17. Tak turun cimani kita. Dia pakai produk macam-macam pun tapi gula tak turun. Tak baca gula tak turun. 17. Tapi pun kata tak pandai apa-apa makan. Kata makan je, tak ada pandai. Jadi dengan izin Allah dipertemukan melalui Kata. atau minum bulan kapan? Bulan 9. Bulan 12 jumpa doktor kata Kak, jatuh comel. Booking tak tahap 2. Luar biasa. Ada perubahan. InsyaAllah dengan izin Allah kan. Lepas tu memang kalau kata sakit, kata duduk gini, tak boleh mari cacat gini kan, tak boleh. Kan kita boleh tengok diri lah mana. Kalau dah sakit jatuh, habis semua kebah. Tapi dengan izin Allah, kebah apa-apa semua Hilang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mata kita, tubuh kita, paha tua, paha cerah. Bukan paha. Dulu kata ada gangguan kat Sarah. Dia ada macam gangguan lah. Ingat tak kan? Tapi dengan izin Allah, mata tak ada gangguan kecil. Apa lagi? Jantung. Masalah jantung tu buat ECG sekali. Dia goyak tak? Goyak. Tekak. Tekak. Kita buat sekali lagi ni kat tempat dia tengok ni. Dia takut macam basuh sebab tak ni comel kan. Sekali lagi. Buat 2 kali lagi ECG. Betul kat result dia. Dah suka. Alhamdulillah. Memang kata saya produk. Usaha atau buat stocking, buat stok. Kalau dah sakit, banyak ada duit, ada apa tu. Dunia tak akan jadi sempit. Allahu Akbar ya Rabbi. Sempit dunia kita. Lonely kan? Allah. Amin. Kaki, Sarah. Ni. Sarah. Okey. Kita orang buang muak kan? Itu kat atas kaki. Lipat tak boleh lipat. Sakit Sarah. Semayang. Alhamdulillah. Semayang dah okey dah. Duduk antara 2 sujud elok kan cantik. Itu kalau kita nak, kita semakin beromo, kita nak kerja lagi. Kesihatan. Memang duit nak. Tapi dalam Maximax ni ada kesihatan, Ada peluangnya. duit.